Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita sambung bacaan kitab Bahrul Madhi pada permasalahan 491. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Babu ma jaa, betul itu kan? Babu ma jaa fi fil khutbah 'ala al-mimbar. Oh, 504, pada permasalahan 504. Babu ma jaa fi istiqbalil imami idza khatab. Babu ma jaa fi istiqbalil imami idza khataba. 504, bab yang telah datang ia pada menyatakan menghadap imam apabila berkhutbah ia, yakni makmum dituntut untuk menghadap imam atau melihat ke arah imam ketika imam menyampaikan khutbah. Kata Syekh Idris Al-Marbawi, ketahuilah kiranya ya saudaraku, apabila berkhutbah imam maka sayugialah berhadap kepadanya mendengarkan khutbahnya, kerana yang demikian itulah tanda ambil berat mendengarnya. Itu tanda jemaah apabila khatib menyampaikan khutbah, dia tengok, dia menghadap khatib, menunjukkan dia memberi tumpuan kepada khutbah yang disampaikan oleh khatib. Bahkan para jemaah dituntut menzahirkan tumpuan yang dia beri kepada khatib. Sebab tu Nabi SAW larang untuk tegur orang yang bercakap pun Nabi larang ketika khatib menyampaikan khutbah. Apabila seseorang daripada kamu berkhutbah yaumal Jumaah, pada hari Jumaat, lalu ada seseorang berkata ansit, dia kata dekat kawan dia yang buat bising, diam, kata Nabi, faqad laghaut, sia-sia ataupun hilang pahala Jumaat dia. Maknanya Nabi nak suruh kita menzahirkan, menunjukkan tumpuan yang kita beri, tumpuan yang bersungguh yang kita berikan kepada khutbah yang disampaikan oleh khatib pada hari Jumaat. Kerana itu malam ni kita tengok bab untuk setiap orang berhadap kepada khatib mendengarkan khutbahnya, kata Syekh Idris. Maka ada juga kelakuan ini telah diperbuat oleh sahabat di hadapan Nabi sebagaimana hadisnya telah dikeluarkan oleh Tirmizi, katanya inilah perbuatan yang telah dilakukan oleh para sahabat apabila Nabi SAW menyampaikan khutbah di atas mimbar. Buktinya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, kata Al-Imam Tirmizi, an Abdillah qala, an Abdillah qala. Abdillah yang dimaksudkan di sini iaitulah Abdillah yang dimaksudkan di sini adalah Abdillah ataupun Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah yang dimaksudkan di sini ialah Abdullah ibnu Mas'ud. Kerana Abdullah ramai di kalangan sahabat Nabi ni. Ada Abdullah ibnu Abbas, ada Abdullah ibnu Umar, ada Abdullah ibnu Zubair, ada Abdullah ibnu Amr ibn al-As, ada Abdullah ibnu Mas'ud. Jadi hadis yang kita sedang baca ni diriwayatkan oleh Imam Tirmizi adalah daripada Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. An Abdillah qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza stawa 'ala al-mimbar istaqbalnahu biwujuhina. Yang bermaksud diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud. Syekh Idris dia sebut di sini, yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud. Nama dia Abdullah ibnu Mas'ud. Gelaran, antara gelaran dia iaitulah Ibnu Ummi Abdin. Antara gelaran dia Ibnu Ummi Abdin. Nabi puji Abdullah bin Mas'ud ni. Abdullah bin Mas'ud Nabi puji. Kata Nabi, siapa yang nak baca Al-Quran seperti mana Al-Quran itu diturunkan, maka bacalah seperti mana bacaan Abdullah ibnu Mas'ud.
Kata Abdullah ibn Mas'ud, "Qa akhadtu min fi Rasulillah." Aku telah ambil dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dari 70 surah. Dia dengar sendiri bacaan surah tu dari mulut Rasulullah, lebih 70 buah surah. Al-Quran ada 114 surah. Lebih 70 surah Ibnu Mas'ud mempelajarinya, mendengar sebutannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hari ni tak ada lah, tak ada satu surah pun. Tapi ilmu sentiasa bertambah. Dulu tok-tok guru kita, semoga Allah Ta'ala beri pahala kepada mereka, semoga Allah beri ganjaran kepada mereka. Tok-tok guru dulu ni mengajar Quran, ada kesilapan. Antara buktinya, dulu kita belajar baca Quran, bila sad kan, suruh muncung aus. Sekarang ada tokoh-tokoh dengan kemudahan teknologi maklumat, tokoh yang terselah pada hari ini, doktor, antaranya Dr. Aiman Suwaid. Dia sebut sad tak perlu dimuncung-muncung kan. Allah merahmati dan memberi ganjaran berlipat kali ganda kepada tok guru Al-Quran dahulu, ustazah-ustazah Al-Quran dahulu. Mereka sampaikan apa yang mereka sempat pelajari. Dengan jasa mereka lah orang Melayu boleh baca Quran. Tetapi tugas kita menyempurnakan apa-apa yang ada sedikit kesilapan, kita sempurnakan. Mereka telah bertemu Allah dengan amalan yang mereka lakukan, maka kita jangan rosakkan amalan kita dengan mengungkit-ungkit kesilapan orang lama. Ada seorang guru Quran mai jumpa saya. Dia kata, "Ustaz, kami tak reti lah Al-Quran ni, hebat-hebat kami tak reti lah mengaji, ustazah kampung saja. Boleh tak kami mengajak Quran? Duduk di taman. Kalau mereka tak mengajak, siapa nak mengajak? Kalau ustazah makcik-makcik yang boleh baca Quran ni tak mengajak budak tadika, budak sekolah rendah belajar Al-Quran, siapa nak ajak Quran? Kerja kerajaan nak mengajak Quran? Yang ada degree, yang ada first degree pun tak nak mengajak Quran, belagak. Yang ada master nak mengajak Quran. Tuan-tuan pernah jumpa doktor mengajak Quran? Ada PhD, pengajar Islam mengajak Quran? Pernah jumpa? Tak ada. Melainkan orang yang memang bidang Al-Quran. Bukan bidang Al-Quran, tak ada siapa nak ajak Al-Quran. Sedangkan Nabi sebut, "Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah." Sebaik-baik orang dari kalangan kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Tapi fahaman agama telah berubah. Mengajar Al-Quran dianggap kerja lekeh, kerja ustaz-ustaz SPM, ustazah SPM. Dia rasa macam tu saja. Tak ada, memang kita tak cukup guru Al-Quran sebenarnya. Kalau tanya pada saya, kita sebenarnya tak cukup guru Al-Quran. Kenapa banyakkan lagi? Dengan sikap budak-budak kita, ibu bapa yang tak beri penekanan kepada pengajian Al-Quran. Hari pertama buat kelas Al-Quran di satu tempat, budak datang 50, 40 orang, 50 orang. Esok turun lagi 30, jadi 30 orang. Seminggu, 2 minggu, tinggal 10 orang. Masuk sebulan tinggal 4 orang je mai. Silat-silat ada malam 2 orang tu je mai. Lepas tu tiba-tiba mai ramai. Turun. Macam tu tabiat masyarakat kita pada hari ni. Mana tu guru Al-Quran kena ramai. Macam mana kita nak handle? Sebab tu orang perempuan yang tanya dekat saya tu, saya kata mengajak, tapi pesan kepada anak murid, jangan hampa belajar dengan makcik ini habis mengaji takat tu saja, sambung lagi mengaji. Makcik tu pun kalau mampu ikut lagi kelas Al-Quran supaya boleh kita perbaiki. Jangan kalau guru ustazah kampung ni tak mengajak, budak tak reti Quran, habis tak reti Quran. Nak tunggu ustazah yang berjadual mari, seminggu dia main berapa kali? Sekali seminggu tu, tak kira dia ada urusan lagi. Saya sendiri waktu kecil mengaji kat jiran rumah depan tu, dia makcik je, bukan seminggu sekali mengaji, setiap hari. Lepas zuhur mak kita duk kerah setiap hari. Mengaji lama juga, saya ingat dekat sejam dekat makcik tu.
boleh baca Al-Quran. Kalau seminggu sekali guru agama dan guru Al-Quran main mengajar di masjid kita, ada budak tu nak boleh Quran? Tak boleh punya. Tak boleh Al-Quran. Kerana itu kena dengan sikap masyarakat, kena perbanyakkan kelas-kelas Al-Quran supaya budak-budak ataupun supaya terlepas tanggungjawab kita yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala membawa agama. Baik. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu katanya, dan Ibnu Mas'ud merupakan sahabat yang as-sabiqun al-awwalun, di kalangan sahabat yang awal memeluk Islam. Banyak jasa dia di dalam Islam. Yang bernama Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu katanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila sudah tetap ia di atas mimbar. Terjemahan kepada idza stawa 'alal mimbar. Tu istawa tu. Maksudnya apabila telah berada di atas mimbar, kerana berkhutbah, berhadaplah kami akan dia, yakni para sahabat akan memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan muka kami dan memandang kepadanya berkhutbah, memandang Rasulullah menyampaikan khutbah. Kata Abu Isa, hadis ini dhaif. Abu Isa kata hadis ini dhaif, akan tetapi Al-Hafiz, ya hadis begitu tapi Abu Isa dia letakkan juga di dalam Sunan Tirmizi. Tapi tuan tengok Al-Hafiz Ibn Hajar di dalam Bulughul Maram, dia kata walahu syahid min hadithi Al-Bara' 'inda Ibn Khuzaimah. Akan tetapi hadis ini ada sokongan untuk menguatkannya dari hadis yang diriwayatkan daripada Al-Bara' ada di sisi Ibn Khuzaimah. Ada di sisi Ibn Khuzaimah. Mana ada riwayat lain ni daripada Abdullah ibn Mas'ud. Ada pula riwayat daripada Al-Bara' ibn Azib yang menguatkan hadis ini. Berdasarkan semakan Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam Bulughul Maram. Kemudian 505 masalah kata Syekh Idris, yang ini permasalahan yang ditimbulkan oleh Syekh Idris. Berhadap kepada imam yang berkhutbah, apa hukumnya? Apa hukum jemaah memandang imam ketika imam menyampaikan khutbah? Kata Syekh Idris, ya saudaraku, dengan hadis yang dalam masalah 504 kita baca sebentar tadi menunjukkan segala sahabat itu berhadap mendengar khutbah Nabi, maka perbuatan mereka itu yang demikian tentulah dilihat oleh Nabi SAW. Sudah tentulah ketika baginda menyampaikan khutbah, baginda melihat para sahabat semuanya melihat ke arah baginda SAW. Kata Syekh Idris, maka jadilah ia takrir. Apa yang nak terjemah takrir? Persetujuan, pengakuan. Kerana Nabi tak bantah, Nabi biarkan perkara itu berlaku, maka dia termasuk di dalam takrir, persetujuan daripada Nabi, yakni pengakuan. Syekh Idris terjemah takrir, itulah pengakuannya, pengakuan Nabi boleh dikerjakan kerana tiada dilarang suatu. Kerana Nabi tak larang. Kalau perkara itu tidak boleh, dah tentu Nabi akan larang. Dan kita semua tahu termasuk di dalam sunnah, iaitulah ma thabata 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam min al aqwal awil af'al awil taqrir. Apa-apa yang sabit datang dari Nabi SAW terdiri daripada perkataan baginda, daripada perbuatan-perbuatan baginda dan pengakuan-pengakuan baginda. Jadi dia menjadi sunnah, untuk kita melihat kepada khatib ketika khatib menyampaikan khutbah. Kata Abu Isa, dan bermula amal atas hadis di dalam masalah 504. Dalam masalah 504 itu bukan perkataan Abu Isa, tetapi perkataan Syekh Idris Al-Marbawi. Kita ulang banyak kali, jangan kita salah faham pula. Syekh Idris dia terjemah perkataan Syekh Al-Imam Tirmizi dalam bentuk terjemahan menghuraikan makna. Sebab itu dimasukkan perkataan dia. Dia kata Abu Isa, yakni Al-Imam Tirmizi, dan bermula amal atas hadis. Itu perkataan Tirmizi, terjemahan kepada perkataan Abu Isa. Di dalam masalah 504 itu bukan. Itu perkataan Syekh Idris. Di sisi ahli ilmu, ini juga perkataan, terjemahan kepada perkataan Al-Imam Tirmizi daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan lain daripada mereka itu. Yakni hadis ini diamalkan oleh para ulama dari kalangan sahabat Nabi dan ulama selepas daripada sahabat Nabi. Mensunat oleh mereka itu
Para ulama di kalangan sahabat, di kalangan para tabi'in dan atba'ut tabi'in, mereka beranggapan sunat akan berhadap hala kepada imam apabila berkhutbah. Sunat makmum melihat imam ketika imam menyampaikan khutbah, dan ialah perkataan Sufyan Ats-Tsauri. Inilah pendapat yang dinyatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri dan Syafi'i dan Ahmad dan Ishaq. Jadi kita jelas, Syekh Idris ini dalam buku Bahrul Mazini dia jelas kenyataan-kenyataan dia tu. Sunat makmum, dia bagi tahu hukum sunat makmum melihat imam. Siapa yang kata sunat? Dia kata para ulama di kalangan sahabat. Kemudian dia sebut lagi ulama selain dari sahabat, dia sebut lagi siapa dia ulama tu, iaitulah Sufyan Ats-Tsauri, Syafi'i, Ahmad, Ishaq. Sekurang-kurangnya 4 orang dah dia sebut yang menyatakan hukum sunat makmum memandang ke arah imam ketika imam menyampaikan khutbah. Ini semua termasuk di dalam ilmu. Ini semua termasuk di dalam ilmu, cara kita belajar ilmu. Cara kita belajar ilmu. Kita tahu hadis, kita tahu hukum yang boleh diambil daripada hadis. Mana ulama yang sebut hukum tersebut? Kalau ini bukan ilmu, kita tak tahu lagi apa dia ilmu. Inilah ilmu. Lalu setiap orang bila nak sebut satu perkara, dia perlu sandarkan kepada Nabi. Cara faham perkataan Nabi itu ambil dari siapa? Dari para ulama. Syekh Idris buat perkara itu. Tuan-tuan kena ingat, ini antara kaedah kita mengambil ilmu. Ini antara kaedah kita mengambil ilmu. Sehingga setiap orang tak boleh sewenang-wenangnya membuat dakwaan. Buat dakwaan ikut suka hati dia, tak boleh. Dia mesti amanah dalam menyampaikan ilmu. Disandarkan kepada para ulama, dan para ulama mengambil perkara itu daripada hadis Nabi SAW. Berikutnya babu ma jaa fi rak'ataini idza jaa ar-rajulu wal imamu yakhthub. Babu ma jaa fi rak'ataini idza jaa ar-rajulu wal imamu yakhthub. 506, bab yang telah datang ia pada menyatakan sembahyang 2 rakaat tahiyatul masjid apabila datang seseorang masuk masjid padahal imam sedang berkhutbah. Ini selalu kita hadapi permasalahan ini. Sebahagian orang yang tak mengaji, tak duduk dalam kuliah, tuan-tuan akan tengok tabiat dia. Dia masuk masjid, duduk terus pasal imam berkhutbah. Kalau kita tengok orang tu dia masuk masjid, dia sembahyang, kita boleh tahu ni orang mengaji. Orang mengaji dia akan tahu nak letak apa, bila sampai berada dalam satu situasi, apa yang sepatutnya dilakukan. Itu orang mengaji. Kerana itu tidak sama sekali orang yang mengaji dengan orang yang tidak mengaji. Lalu kata Syekh Idris, ketahuilah kiranya ya saudaraku, apabila masuk seseorang ke masjid kerana sembahyang Jumaat, tiba-tiba mendapat akan imam sedang berkhutbah, maka bolehlah dahulu sembahyang 2 rakaat tahiyatul masjid dan jangan duduk. Jangan terus duduk. Kerana apabila duduk, maka menyalahi ia akan sunnah. Seperti hadis yang dikeluarkan oleh Tirmizi ini katanya. Iaitulah bukti dia. An Jabir ibni Abdillah qala baina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhtubu yaumal jum'ati idza jaa rajulun. Yang bermaksud diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Jabir bin Abdillah, katanya, yang ini kata Jabir, di dalam antara Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, ketika Nabi berkhutbah pada hari Jumaat, tiba-tiba datanglah masuk seorang laki-laki kerana hadir Jumaat itu, namanya Sulaik Al-Ghatafani. Al-Ghatafani. Saya ingat Ghatafani. Dia tulis apa? Ghatafani. Al-Ghatafani. Sulaik. Nama dia Sulaik. Sulaik Al-Ghatafani. Dia atas wazan tasghir. Tengok dalam Tuhfatul Ahwati kata irja'a rajulun wa huwa, dia sebut, dia tulis Sulaik, tak ada baris lah. Kemudian dia kata bimuhmalah musagharan. Jadi sebutan dia Sulaik, bukan Salik. Sulaik Al-Ghatafani. Kalau Rumi itu salah apa betul kan?
sebutan ditasghirkan, musagharan. Sebutan ditasghir jadi wazan dia Sulaik, bukan Salik. Sulaik. Itu penting syarah, penting kitab syarah. Sebab tu dalam pengajian agama ni, pengajian Islam ni, semata-mata bahasa Arab tak cukup. Semata-mata bahasa Arab tak cukup. Dia ada seni dia. Kalau kitab baru mati, kita kena tahu kat mana tempat kita nak rujuk. Kitab apa yang perlu kita rujuk, kitab utama apa yang kita perlu rujuk. Dia begitu. Sulaik Al-Ghatafani, kedatangannya itu dengan berupa faqir khudu'. Ini kita kena ambil perhatian satu perkara. Ini menunjukkan Syekh Idris kadang-kadang dia terjemah dalam lafaz hadis tak ada, tapi ternyata kadang-kadang dia masukkan makna pada riwayat yang lain. Ini kena ambil tahu ni. Kita dah bagi tahu dah, Syekh Idris Marbawi dia terjemah terjemahan penerangan, tapi bukan semua perkataan-perkataan yang dia terjemahkan tak ada dalam teks hadis yang dia sedang terjemah, bukan bermakna dari dia, bukan semua. Ada dia ambil dari riwayat lain. Kerana ternyata ada dalam hadis yang riwayat lain yang sebut lafaz umpama ini. Iaitulah dalam riwayat Tirmizi juga. Dalam riwayat Tirmizi juga, dalam sini tak sebut, dia tak sertakan riwayat tu. Syekh tak sertakan riwayat tu disebabkan barangkali dia nak ringkaskan. Kata nanti dia jadi panjang. Sepatutnya selepas yang hadis yang kita baca ni ada riwayat lain yang mana di dalam lafaz tu hadis ni sahih. Daripada Jabir bin Abdullah juga disebut di dalam lafaz jaa rajulun anna rajulan jaa yaumal jumu'ah fi hay'atin badzatin fi hay'ah badzah. Hay'ah badzah iaitulah sayyi'ah, dalam rupa yang tak elok. Kata Mubarak Furi dalam Tuhfatul Ahwazi, dia kata tadullu 'alal faqri, dalam rupa yang tak elok menunjukkan dia itu orang fakir. Lalu Syekh Idris terjemah, kedatangan itu dengan berupa fakir, khuduk dan merendah diri serta tiada pakaian yang cukup menutupi tubuhnya tiba-tiba di dalam masjid. Di dalam masjid. Jadi Syekh Idris dia terjemah secara penerangan, bukan semua tambahan itu dari diri dia semata-mata. Sebaliknya kadang-kadang digabungkan beberapa lafaz riwayat yang berbeza dalam satu terjemahan hadis. Itu pendekatan yang dibawa oleh Syekh Idris Al-Marbawi setakat yang kita boleh kesan, setakat kita baca kitab dia. Lalu duduk ia dengan tiada sembahyang 2 rakaat tahiyatul masjid. Sulaik Al-Ghatafani ni dia masuk ke dalam masjid ketika Nabi sedang berkhutbah Jumaat, dia terus duduk. Keadaan dia orang miskin. Keadaan orang miskin. Kata Syekh Idris lagi, apabila nampak kepada Nabi akan dia yang demikian itu, ia pun menegurnya, yakni Nabi tegur perbuatan Sulaik Al-Ghatafani yang masuk ke dalam masjid terus duduk. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam asallaita, yang bermaksud maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam baginya, yakni kepada Sulaik, hei Sulaik, ataupun hei Sulaik, sudahkah kamu sembahyang 2 rakaat tahiyatul masjid? Kamu dah sembahyang solat 2 rakaat wahai Sulaik? Bila didengarnya Nabi memotong khutbahnya dengan sebab bertanya kepadanya itu, bila Sulaik tengok Nabi memotong khutbah dari Nabi ketika Nabi sedang menyampaikan khutbah, terus Nabi tegur Sulaik. Bila Sulaik tengok begitu tindakan Nabi, maka dengan segera dibalasnya pertanyaan Nabi itu. Sulaik jawab, qala la, qala qum farka. Katanya, yakni kata Sulaik, tidak, hamba sembahyang ya Rasulullah, aku belum sembahyang wahai Rasulullah.
Apabila didengar Nabi SAW akan katanya belum sembahyang itu, lalu disuruh Nabi akan dia. Sabdanya, Nabi suruh kepada Sulaik dengan Nabi bersabda, bangun kamu, maka hendaklah sembahyang 2 rakaat tahiyatul masjid. Dan jangan lupa kamu kemudian hari apabila masuk seseorang kamu di dalam masjid padahal imam sedang berkhutbah, maka janganlah duduk dahulu daripada sembahyang, bahkan hendaklah sembahyang 2 rakaat tahiyatul masjid lebih dahulu, kemudian duduk dengarkan khutbah. Jadi Nabi suruh sembahyang terlebih dahulu, walaupun imam ketika itu imam sedang menyampaikan khutbah. Sesiapa yang masuk ke dalam masjid hendaklah dia menunaikan salat 2 rakaat terlebih dahulu, selepas itu dengar khutbah. Dan sembahyang itu hendaklah ringankan sahaja, yakni datangkan yang wajib-wajibnya supaya lekas dapat mendengar khutbah. Dan sembahyang tahiyatul masjid yang dilakukan ketika imam berkhutbah hendaklah dilakukan secara ringan, secara ringkas. Laksanakan perkara-perkara rukun sahaja, baca Al-Fatihah sahaja, tak perlu doa iftitah, tak perlu surah, rukuk, tasbih sekali dah cukup dah, subhana rabbiyal azim, cukup dah, sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu, Allahu akbar, subhana rabbiyal a'la, Allahu akbar. Duduk antara 2 sujud, tak perlu baca panjang-panjang, rabbighfirli pun cukup dah, rabbighfirli cukup dah. Terus sujud pula kali kedua. Yang penting lakukan secara ringan dan ringkas, kerana itu perintah Nabi SAW. Ada dalam riwayat yang lain. Dan sembahyang itu hendaklah ringankan sahaja, kata Syekh Idris. Kemudian kata dia, kata Abu Isa, dan bermula hadis ini ada riwayat daripada Jabir dan Abi Hurairah dan Sahal ibnu Sa'ad dan Abi Sa'id Al-Khudri, dan katanya bermula hadis ini hasan lagi sahih, intaha. Tamat nukilan daripada perkataan Abu Isa At-Tirmidzi. Kemudian kata Syekh Idris, dan telah dikeluarkan dia oleh Syafi'i di dalam Al-Um. Selain daripada nama yang disebut tadi, Al-Imam Syafi'i juga telah meriwayatkan hadis ini di dalam kitab beliau Al-Um. Dan Bukhari Muslim, ada juga dalam Bukhari Muslim di dalam sahih keduanya. 507, masalah tahiyatul masjid waktu berkhutbah. Kata Nawawi, beberapa hadis yang sarih, yakni jelas. Sarih maksudnya jelas. Beberapa hadis yang sarih, yakni jelas, menunjukkan bagi mazhab Syafi'i dan Ahmad dan Ishaq dan fuqaha muhaddithin, ulama hadis yang alim fiqh. Kerana ada ulama hadis yang tak tahu fiqh. Memang ada begitu. Seperti mana ada ulama fiqh yang alim hadis, ada juga ulama fiqh yang tak reti hadis. Dia ulama, Ustaz, ulama manusia, ada sebahagian dia boleh menguasai banyak bidang ilmu, ada sebahagian tak mampu nak kuasai. Begitulah. Sebab tu dia ada fuqaha muhaddithin, dia ada muhaddithin, dia ada fuqaha sahaja. Semua istilah-istilah itu digunakan oleh para ulama. Kadang-kadang mereka bermaksudkan dengan istilah tu, mereka maksudkan tertentu. Itu juga pandangan fuqaha muhaddithin, bahawasanya apabila masuk seseorang akan masjid pada hari Jumaat padahal imam berkhutbah, dalam keadaan imam sedang berkhutbah, sunat baginya, sunat bagi orang itu bahawa sembahyang ia akan 2 rakaat tahiyatul masjid, disunatkan untuk dia menunaikan salat tahiyatul masjid terlebih dahulu. Dan makruh oleh duduk sebelum sembahyang ia akan keduanya. Makruh dia duduk terus sebelum sembahyang. Apa hukum duduk? Masuk dalam masjid terus duduk, apa hukum? Makruh. Hukum makruh. Para ulama membezakan di antara makruh dengan khilaful aula. Walaupun istilah ni digunakan oleh para ulama kemudian. Satu makruh, satu lagi khilaful aula. Setiap perbuatan yang dilakukan menyalahi anjuran Nabi, ada sebahagian membawa hukum makruh, ada sebahagian membawa khilaful aula. Macam mana nak kenal? Cara nak kenal dia, apabila perbuatan yang dilakukan itu yang menyalahi anjuran Nabi itu ada celaan dari Nabi, kalau kita buat jadi makruh. Sebagai contoh, masuk dalam masjid tak sembahyang tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid itu makruh. Tahiyatul masjid itu sunat. Siapa tak buat tahiyatul masjid, makruh. Sebab apa? Macam mana boleh ulama boleh sebut hukum dia makruh? Disebabkan Nabi tak bagi duduk. Jadi ada larangan melakukan perbuatan yang menyalahi anjuran. Menyalahi anjuran itu makruh. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, idza dakhala
ahadukumul masjid fala yajlis hatta yarka' rak'atain. Apabila seseorang daripada kamu masuk ke dalam masjid, fala yajlis, jangan dia duduk. Nampak? Ada larangan, bukan setakat anjuran menunaikan salat 2 rakaat, tetapi ada larangan tak salat. Bila ada larangan tak salat, sekalipun salat tahiyatul masjid itu sunat, siapa yang tak buat, dia terus duduk tu makruh. Kenapa makruh? Kerana ada larangan. Ada perkara yang Nabi anjur buat, tapi Nabi tak cela, Nabi tak larang siapa yang tak buat. Ulama tak berani nak sebut makruh. Lalu mereka kata khilaful aula, menyalahi sesuatu yang lebih baik. Bukti, contoh dia apa? Contohnya anjuran puasa sunat 6 hari dalam bulan Syawal. Tengok hadis Nabi. Nabi SAW bersabda, man sama Ramadan thumma atba'ahu 6 min Syawal kana kasiyamid dahar. Siapa yang puasa Ramadan kemudian menyusuli selepasnya 6 hari dalam bulan Syawal, dia seperti berpuasa setahun. Anjuran puasa 6. Siapa yang tak puasa 6? Makruh ke tak makruh? Tak makruh. Sebab apa? Kerana Nabi tak cela. Nabi kata jangan seseorang kamu tak berpuasa. Tak, Nabi tak sebut begitu. Nabi hanya sebut anjuran puasa 6. Maka siapa yang tak berpuasa, tak boleh dikatakan kepada dia melakukan sesuatu perkara yang makruh. Hanya boleh kita katakan kepada dia khilaful aula, menyalahi, dia telah melakukan sesuatu perkara yang menyalahi perkara yang lebih baik. Pembahagian-pembahagian hukum semua ni menunjukkan kepada kita betapa berhati-hatinya para ulama nak meletakkan hukum. Tak sewenang-wenangnya seperti sebahagian orang pada hari ini. Mudah sebut hukum. Ulama berhati-hati, ambil perhatian dalam perbezaan-perbezaan yang disebut oleh para ulama. Kat mana kita tadi? Terlepas lah. Dan makruh oleh duduk sebelum sembahyang. Sembahyang ia akan keduanya. Makruh seseorang masuk ke dalam masjid tanpa sembahyang tahiyatul masjid dan terus duduk. Hukum dia makruh. Dan bahawasanya disunatkan meringankan dia supaya mendengar akan khutbah kemudian daripadanya, yakni selepas daripada salat tahiyatul masjid. Disunatkan orang yang menunaikan salat tahiyatul masjid meringkaskan salat supaya dapat mendengar khutbah kemudian daripadanya, yakni selepas tahiyatul masjid. Dan telah dihikayatkan orang akan ini mazhab daripada Al-Hasan Al-Basri dan lainnya. Al-Hasan Al-Basri tabi'i, seorang yang hidup sempat berjumpa dengan sahabat, dan dia berpandangan begitu. Antara ulama yang berpandangan makruh duduk terus adalah Al-Hasan Al-Basri dan lainnya. Ramai lagi di kalangan ulama yang menyebut perkara yang sama daripada orang yang mutaqaddimin, dari kalangan ulama-ulama mutaqaddimin, ulama-ulama yang awal dari kalangan generasi tabi'in, dari kalangan generasi atba'u tabi'in. Itu maksud mutaqaddimin. Kata Al-Qadi dan kata Malik dan Al-Layth dan Abu Hanifah dan Al-Thawri dan jumhurus salaf daripada sahabat Nabi dan tabi'in, tiada sembahyang akan keduanya. Ini pandangan yang berbeza. Maknanya berdasarkan nukilan ni menunjukkan pandangan jumhur mengatakan tak perlu sembahyang. Masuk masjid, imam sedang berkhutbah, tak perlu tunai tahiyatul masjid. Pandangan siapa ni? Pandangan Malik, Al-Layth, Abu Hanifah, Al-Thawri dan majoriti salaf dari kalangan sahabat Nabi dan tabi'in. Macam mana tu? Besar ni, nama-nama ni besar ni. Lagi kita tengok apa perkataan Al-Imam Nawawi menjawab pandangan ni, menjawab nukilan Al-Qadi. Tengok para ulama, ilmu sentiasa hidup, jawab begini, jawab begitu. Dia tolak pandangan orang. Itu para ulama. Tengok kata dia lagi. Dan ialah diriwayatkan daripada Umar dan Uthman dan Ali radhiyallahu anhum. Umar, Uthman dan Ali juga kata tak perlu sembahyang berdasarkan dakwaan. Apakah betul? Nanti kita tengok perkataan Nawawi. Dan bermula hujah mereka itu ialah pada masa itu disuruh dia mendengar khutbah imam.
Alasan majoriti ulama kata kerana ketika khatib menyampaikan khutbah, makmum disuruh diam mendengar khutbah imam, dan telah ditakwil oleh mereka itu akan seperti hadis di dalam masalah 506 itu dengan katanya bahawasanya adalah Sulaik datang itu kurang pakaian oleh kefakirannya, maka menyuruh akan dia oleh Nabi berdiri supaya melihat akan dia oleh orang-orang dan bersedekah mereka itu atasnya. Antara alasan mereka tu hadis Sulaik, Nabi tengah khutbah, Nabi suruh dia menunaikan salat. Kata yang mereka ulama yang mengatakan tak ada tahiyatul masjid ketika khatib sedang berkhutbah, mereka kata Nabi sebenarnya ada maksud lain. Nabi nak suruh Sulaik berdiri supaya sahabat semua nampak kefakiran Sulaik, lalu mereka bersedekah kepada Sulaik. Itu tujuan Nabi. Kata ulama yang kata tak ada tahiyatul masjid. Tengok kata Nawawi, dan bermula ini takwil, tafsiran itu, kefahaman itu yang batil, salah takwil. Kefahaman itu batil, kata Imam Nawawi. Imam Nawawi tak setuju pandangan ni. Nanti kita tengok bagaimana jawapan Al-Imam Nawawi terhadap pandangan ini. Masuk insya-Allah. Oh ini banyak lagi. Kita tengok 508. Barangkali Syekh ada sebut di sini. Masalah berkata-kata dalam khutbah itu, dalam khutbah apa hukumnya? Kata Nawawi, dan seumpama hadis di dalam masalah 506 itu menunjukkan harus berkata-kata di dalam khutbah kerana hajat bagi khatib dan lain daripadanya. Dan hadis inilah menunjukkan suruh dengan ma'ruf, dan pada menunjukkan suruh memberi tunjuk kepada maslahah-maslahah dan tiap-tiap hal dan tempat, dan padanya menunjukkan tahiyatul masjid itu 2 rakaat, dan bahawasanya segala sunat siang hari itu 2 rakaat, dan bahawasanya tahiyatul masjid itu tiada luput akan dia dengan duduk pada hak jahilkan hukumnya. Orang jahil, dia tak tahu sunat tahiyatul masjid, dia masuk dalam masjid, dia terus duduk. Kita boleh pergi kat dia, sunat sembahyang tahiyatul masjid. Kalau dia nak sembahyang sunat, boleh ke tak boleh? Jawab dia, boleh. Sekalipun dia dah duduk. Ya, sekalipun dia dah duduk. Berbeza dengan hukum orang alim. Tengok kata Syekh Idris. Dan sungguhnya telah mengitlak oleh ashab kita, mengumumkan ulama mazhab Syafi'i akan luput tahiyatul masjid dengan duduk, dan ialah ditanggung akan orang yang tahukan dengan bahawasanya ia sunat. Ulama mazhab Syafi'i dia kata siapa yang masuk ke dalam masjid duduk tanpa buat tahiyatul masjid telah luput waktu untuk menunaikan salat tahiyatul masjid. Kata Al-Imam Nawawi, walaupun ulama mazhab Syafi'i kata sebut umum begitu saja tanpa diletakkan syarat-syarat, kata Al-Imam Nawawi mesti kita kena faham perkataan ulama mazhab Syafi'i itu, mereka memaksudkan orang yang mengetahui tentang sunat tahiyatul masjid. Dia masuk, dia terus duduk, hilang lagi, telah habis waktu menunaikan tahiyatul masjid pada hak dia, bagi orang yang mengetahui hukum sunat tahiyatul masjid. Tapi bagi orang yang tak tahu hukum sunat tahiyatul masjid, dia masuk, dia duduk dalam kadar yang masih tak lama, dia masih boleh bangun untuk menunaikan tahiyatul masjid. Beza di antara orang jahil dengan orang alim. Itu yang dihuraikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Adapun orang yang jahil, maka boleh ia mendapatkan atas hampir masa duduknya. Maksudnya dia boleh, kalau dia duduk dalam masa yang hampir, tak begitu lama tempoh duduk dia masih boleh bangun untuk menunaikan salat tahiyatul masjid. 509. Masalah tahiyatul masjid di akhir khutbah Jumaat, bagaimana buat? Masuk Jumaat, khutbah Jumaat nak habis dah, perlukah dilakukan? Kata Syafi'i di dalam maka apabila masuk seseorang akan masjid padahal imam berkhutbah pada akhir kalamnya, nak habis dah khutbah, dan tiada sempat akan dia oleh sembahyang 2 rakaat yang ringan dahulu daripada masuk imam di dalam sembahyang, maka tiada atasnya bahawa sembahyang akan keduanya. Kalau dia masuk masjid, imam dah berdoa, nak habis doa dah, tak sempat untuk dia menunaikan 2 rakaat yang ringkas, maka tak perlu dia salat tahiyatul masjid, kerana bahawasanya disuruh syarak dengan sembahyangkannya sekira-kira sempang menyembahyangnya. Yang agama suruh tahiyatul masjid ketika khatib berkhutbah apabila sempang menyembahyangnya, apabila sempat ada ruang untuk dia menunaikan 2 rakaat tahiyatul masjid yang ringan sebelum imam menunaikan salat.
Tapi kalau imam nak habis khutbah dah, tak sempat untuk menunaikan 2 rakaat, tak perlu sembahyang tahiyatul masjid. Itu maksud perkataan Syekh Idris Al-Marbawi. 510, masalah berkata banyak di dalam berkhutbah, apa hukumnya, kata Syafi'i, dan aku fikirkan bagi imam yang sedang berkhutbah itu bahawa menyuruh ia dengan sembahyang 2 rakaat tahiyatul masjid bagi orang yang masuk masjid yang tiada sembahyangkan dia, dan boleh ditambahnya perkataan qadar yang menjadikan sempurna suruhnya, mathalan, maka jika tiada diperbuat oleh imam itu yang demikian, nescaya aku makruhkan yang demikian itu baginya dan tiada suatu atasnya. Maknanya tadi imam boleh bercakap dengan makmum dalam perkara-perkara yang ada keperluan, tapi mesti hanya benda-benda yang perlu sampai mesej sampai, maklumat sampai cukup. Sebagai contoh, imam nak suruh makmum yang tak salat tahiyatul masjid bangun menunaikan salat, dia mesti beri arahan yang makmum tu boleh faham. Bangun salat, macam tu sebagai contoh. Tak boleh dia kata, tak boleh makmum tu duduk, imam tu dia jenis lawyer buruk. Elok dah tu, sebagai contoh kan, orang kampung kata orang tu masuk masjid dia terus duduk, imam tu nak suruh dia sembahyang, dia kata bagus dah tu. Tak boleh begitu. Kata Imam Syafi'i, aku dimakruhkan kalau dia buat benda sebegitu. Dia cakap dalam perkara yang tidak memberi faham kepada makmum. Dia mesti guna perkataan yang seringkas mungkin dan sampai maksud yang dikehendaki kepada makmum. Bangun, kamu belum menunaikan tahiyatul masjid. Cukup. Dah mudah, dah sudah dah. Andaikan makmum tu kata, kenapa saya nak kena sembahyang pula, dah khatib tengah berkhutbah. Bangun, sunat sembahyang 2 rakaat tahiyatul masjid, ringkaskan, cukup. Cakap dengan kadar yang perlu. Dan jika tiada sembahyang orang yang masuk itu pada waktu sembahyangnya padanya, aku makruhkan demikian itu baginya dan tiada ulang dan tiada qada atasnya. Katakan orang tu tak sembahyang tahiyatul masjid, maka tak perlu qada, tak ada hukum haram, hanya makruh sahaja, kata Syafi'i. Dan jika sembahyang akan keduanya pada halnya sudah qamat sembahyang Jumaat, nescaya aku makruhkan. Orang nak iqamat dah, orang qamat dah, dia sembahyang tahiyatul masjid, maka makruh perbuatan itu, makruh bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut, salat tahiyatul masjid ketika iqamah dilaungkan. Dan jika mendapat ia serta imam itu serakaat, maka mendapat ia akan Jumaat. Kalau dihabiskan juga tahiyatul masjid itu, imam masih belum rokok, dia masuk menyertai salat bersama dengan imam, dia mendapat salat tersebut. Kita berhenti seketika untuk azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik. Tuan-tuan tengok jawapan para ulama terhadap pandangan yang didakwa daripada sahabat yang melarang ataupun tidak menganggap sunat sesiapa yang masuk ke dalam masjid dalam keadaan ketika imam berkhutbah tak ada sunat lagi untuk dia menunaikan tahiyatul masjid. Apa jawapan mereka kepada dakwaan yang kata tak sunat? Begitu maksud saya. Tengok perkataan di sini dalam Tuhfatul Ahwadhi. Kata Al-Imam An-Nawawi, wa huwa ta'wilun batil. Ulama yang kata tak perlu lagi salat tahiyatul masjid, mereka jawab, mereka kata Nabi suruh Sulaik sembahyang disebabkan Nabi nak bagi orang ramai perasan akan kemiskinan Sulaik. Lalu mereka bantu Sulaik dengan sedekah. Kata Al-Imam An-Nawawi, wa huwa ta'wilun batil. Takwilan seperti itu, kefahaman seperti itu batil. Batil kenapa? Yarudduhu sarihu qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Kefahaman sebegitu tak betul kerana ditolak oleh perkataan Nabi yang jelas di dalam hadis. Apa dia Nabi kata? Tengok Nabi kata, "Idza jaa ahadukum yawmal jum'ah wal imamu yakhutub falyarka' rak'atain wal yatajawwaz fihima." Jika seseorang kamu datang ke masjid pada hari Jumaat, imam sedang menyampaikan khutbah, hendaklah dia menunaikan 2 rakaat dan ringkaskan. Kalau hanya semata-mata Nabi nak bagi sahabat perasan kefakiran Sulaik, Nabi tak payah sebut perkara ni. Nabi hanya kata kepada Sulaik, "Bangun Sulaik, salat 2 rakaat." Itu saja cukup. Tapi Nabi bagi tahu sebab. Kenapa Nabi suruh Sulaik sembahyang? Kerana tak boleh, Nabi tak suka sesiapa yang masuk ke dalam masjid terus duduk sebelum menunaikan salat 2 rakaat. Jadi Al-Imam An-Nawawi kata takwilan yang kata tak perlu salat itu batil. Jawapan dia sebab hadis ni. Kemudian kata dia lagi, wa hadha nassun la yatatarraqu ilaihi ta'wil. Ni Nabi dah habaq dah sebab apa kena sembahyang. Macam mana hangpa boleh marikan takwilan lagi? Tak boleh. Walaupun yang datangkan takwilan itu siapa dia, tuan-tuan sekalian? Siapa orang dia? Tengok tu. Malik. Oh, Malik. Oh. Malik ni kata para ulama kan najm, seperti bintang di langit. Nama dia dalam ilmu ni seperti bintang di langit, Imam Malik ni. Walaupun ulama puji Imam Malik melangit, tapi kalau mereka tak setuju, tetap mereka tak setuju. Ini Ahlus Sunnah. Jaga kehormat kita kepada para ulama, memuliakan para ulama, dan kita dah sebut banyak kali, kita berkeyakinan mencintai para ulama ibadah, dapat pahala. Dengan mencintai para ulama dapat pahala. Tapi bukan bermakna kita fanatik, bukan bermakna kita langsung tak berhak berkata, tanya soalan. Tak betul kefahaman yang begitu. Itu bukan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah begini, Ahlus Sunnah yang ditunjukkan oleh para ulama. Malik kata, Al-Layth bin Sa'ad sezaman dengan Imam Malik. Abu Hanifah, kata Imam Syafi'i, Abu Hanifah tu fuqaha ni semua fakir kepada Abu Hanifah. Ulama ni semua berhajat kepada Abu Hanifah dalam fiqh. Nah, abang kata tingginya kedudukan para ulama ni.
Al-Thawri, majoriti salaf. Tapi Nawawi kata pandangan mereka tu batin. Perkataan Al-Imam Nawawi bukan bermakna Al-Imam Nawawi menghina mereka, tapi nak habaq kata salah takwilan hampa setelah Nabi menyatakan sebab. Secara jelas Nabi sebut dalam hadis. Bagaimana lagi kita boleh bagi akal kita untuk faham berbeza dengan apa yang disebut oleh Nabi? Tak boleh. Nabi adalah individu yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha nassun, kata Imam Nawawi. Ini teks dari Nabi. La yatatarraqu ilaihi ta'wil. Tak boleh masuk lagi takwilan yang berbeza dengan apa yang telah dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian para ulama memulia dan mengagungkan hadis Nabi. Wala adhunnu aliman yablughuhu hadzal lafdhu wa ya'taqiduhu sahihan fayukhalifahu. Aku duk kata Imam Nawawi, aku tak rasa ada mana-mana alim yang telah sampai lafaz hadis ini kepada dia dan dia percaya lafaz itu sahih, tiba-tiba dia menyalahi lafaz ni. Nabi sebut dengan jelas, bila seorang masuk ke dalam masjid, jangan dia, imam sedang berkhutbah, jangan dia duduk, melainkan dia salat 2 rakaat terlebih dahulu. Ikut patuh kepada hadis Nabi, jangan duk buat takwilan-takwilan yang lain. Kata Imam Nawawi. Intaha. Al-Mubarakfuri dinukilkan perkataan Al-Imam Nawawi setakat itu. Kemudian dia kata, dinukil perkataan ulama lain, wa qala al-Hafidh fil Fath. Kata pula Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari, qala jama'atu minhum Al-Qurtubi. Berkata sekumpulan ulama dari kalangan mereka itu Al-Imam Al-Qurtubi. Apa dia kata? Apa kata Qurtubi? Aqulu ma'tamadahu al-Malikiyyah fi hadhihi al-mas'alati amala ahli al-Madinah khalafan an salafin min ladun as-sahabati ila ahdi Malikin anna at-tanaffula fi halil khutbati mamnu'un mutlaqan. Kata Qurtubi, ulama mazhab Malik menjadikan alasan, berhujah, tak sunat sembahyang tahiyatul masjid ketika imam berkhutbah. Alasan mereka apa? Kerana amalan penduduk Madinah yang diwarisi dari satu generasi ke satu generasi. Ini dakwaan, dakwaan yang diwarisi dari satu generasi ke satu generasi, yang mana termasuk dari zaman sahabat, yang mana tak boleh lagi menunaikan solat sunat ketika khatib menyampaikan khutbah. Tak boleh lagi. Wa tu'aqqiba biman'i ittifaqi ahli al-Madinah ala dhalik. Qurtubi kata ditolak dakwaan mereka penduduk Madinah, amalan penduduk penduduk Madinah ditolak hujah itu. Dengan apa? Dengan kata apa? Kata dia waqad thabata fi'lu at-tahiyyati an Abi Sa'id Al-Khudri. Kerana telah sabit sahabat Nabi yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri melakukan tahiyatul masjid, wa huwa min fuqaha'i sahabah min ahli Madinah. Dia tu dari kalangan ulama fiqh di kalangan sahabat, dia duduk di Madinah. Macam mana ulama mazhab Malik kata amalan ahli Madinah? Ni Abu Sa'id Al-Khudri apa nak buang mana? Sahabat Nabi duduk di Madinah, dia salat tahiyatul masjid ketika imam berkhutbah. Maknanya Qurtubi nak tolak dakwaan ulama mazhab Maliki yang kata hujah kami amal ahli Madinah. Lalu Qurtubi tolak, bukan amal ahli Madinah. Ni orang ahli Madinah di kalangan sahabat Nabi, Abu Sa'id Al-Khudri menunaikan salat tahiyatul masjid. Wa hamalahu anhu ashabuhu min ahli Madinah aidan. Anak murid Abu Sa'id Al-Khudri pun bawa benda yang sama, sebut benda yang sama, buat benda yang sama. Mereka pun dari kalangan penduduk Madinah. Walam yathbut an ahadin minas sahabati sarihan ma yukhalifu dhalika. Ditambah lagi, tak ada pun di kalangan sahabat yang sebut secara jelas larangan menunaikan tahiyatul masjid ketika imam menyampaikan khutbah bagi sesiapa yang baru masuk ke dalam masjid. Wa amma ma naqalahu Ibnu Battal an Umar wa Uthman radhiyallahu anhuma wa ghairu wahidin minas sahabah minal man'i mutlaqan fa'timaduhu fi dhalika ala riwayat anhum fiha ihtimal. Kata dia, adapun sesuatu yang dinukilkan oleh Ibnu Battal yang mana beliau nukil daripada Umar, Uthman dan beberapa sahabat lagi yang melarang menunaikan salat, dia bergantung kepada riwayat-riwayat dari sahabat yang melarang buat salat ketika imam berkhutbah. Pada nukilan tersebut boleh difahami dengan makna lain.
bukan larangan tak boleh sama sekali. Sebaliknya membawa maksud larangan yang lain. Apa maksud dia? Ka qauli Tha'labah ibnu Abi Malik. Tengok perkataan Tha'labah ibnu Abi Malik, kata Tok Syekh kita ni. Dia kata apa? Adraktu Umara wa Uthmana wa kana al-imam idza kharaja tarakna as-salah. Kata Tha'labah ibnu Malik, aku menemui, aku sempat bersama dengan Umar, sempat bersama dengan Uthman. Wa kana al-imam idza kharaja, imam apabila keluar, yakni masuk ke dalam masjid, keluar dari rumah masuk ke dalam masjid, tarakna as-salah, kami tidak menunaikan salat sunat lagi. Wajhul ihtimal, kita faham perkataan ini dalam bentuk an yakuna Tha'labah ana bidzalika man kana dakhilul masjid khassah. Yang dimaksudkan kami tak sembahyang sunat lagi, iaitulah bagi sesiapa yang memang ada di dalam masjid ni. Dia sebelum khutbah tu dia dah duduk dalam masjid dah. Dia dah mari awal, dia duduk dalam masjid. Imam masuk nak mula khutbah, naik atas mimbar, dia memang dah ada dalam masjid. Orang yang seperti ini, itu yang dilarang oleh sahabat untuk menunaikan salat sunat. Semua riwayat yang kata sahabat tak bagi sembahyang sunat ketika imam berkhutbah dikhususkan kepada sesiapa yang memang sememangnya ada dalam masjid dah. Nampak? Benda-benda yang seumpama ni perlu kepada pendetilan. Sebab tu berlaku khilaf. Kadang-kadang para ulama dia kadang-kadang dia terlepas pandang. Manusia tu. Sebab tu Allah Ta'ala tidak takdirkan ulama ni seorang saja. Allah Ta'ala menghendaki ulama tu ramai. Dan kalau kita baca tulisan para ulama ni, kita akan mengakulah kita ni tak reti. Ulama ni terlampau cerdik, terlampau genius orang dia. Luar biasa tuan-tuan ulama. Kalau tuan-tuan tengok kadang-kadang kita baca tu, kita baca perkataan para ulama, kita kata hebat para ulama ni, genius. Jadi itu yang dimaksudkan larangan para sahabat dari menunaikan tahiyatul masjid ketika imam berkhutbah, iaitulah bagi sesiapa yang sememangnya berada di dalam masjid. Tak termasuk mereka yang baru masuk ke dalam masjid, imam sedang menyampaikan khutbah, maka orang seperti itu kembali kepada hadis Nabi. Nabi suruh dia menunaikan tahiyatul masjid, tetapi secara ringan. Panjang perkataan dia sebut ni dalam kitab Tuhfatul Ahwadi ni. Tu dia 1, 2, 3, 4 halaman. Dia duk cerita isu ni, panjang lah. Kalau kita nak baca pun banyak masa. Jadi saya ingat sekadar itu saja. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Kita berhenti pada babu ma jaa fi karahiyatil kalami wal imam yakhutub. Bab yang datang ia pada menyatakan berkata-kata pada hal imam berkhutbah Jumaat di atas mimbar. Apa hukum bercakap ketika imam berkhutbah di atas mimbar? Wallahu alam. Kita tangguh kuliah minggu hadapan insya-Allah. Tuan-tuan ada apa-apa kemusykilan? Ya. 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 Ketika azan dilakukan. Jadi ada orang yang tengok macam lain dah. Perbuatan saya tu betul. Itu pun macam memang seperti duduk situasi bila mana kita sempat kita main waktu azan. Baik, soalan tentang jemaah yang datang ketika azan Jumaat sedang dilaungkan. Dia masuk ke dalam masjid, dia nak salat terus tahiyatul masjid ketika azan dilaungkan, ataupun dia tunggu terlebih dahulu untuk menjawab azan. Selepas azan baru dia tunai tahiyatul masjid. Isu ni ada pendetilan. Ada dua keadaan. Kalau perbuatan itu diperlis, yang mana perlis azan Jumaat hanya sekali. Kerana itulah asal Jumaat yang berlaku di zaman Nabi. Lalu buat sekali azan, perlis buat azan sekali. Maka sesiapa yang masuk ke dalam masjid ketika azan Jumaat dilaungkan, dia tak perlu tunggu habis azan untuk tahiyatul masjid. Dia kena terus solat tahiyatul masjid sekalipun azan sedang dikumandangkan. Kenapa? Kerana mendengar khutbah lebih utama berbanding menjawab azan.
Menjawab azan sunat. Mendengar khutbah lebih utama. Ada di kalangan ulama yang mengatakan wajib mendengar khutbah. Sebab tu tak boleh bercakap. Tak ada larangan bercakap ketika azan. Bahkan ada riwayat di zaman Umar, ketika Umar berada di atas mimbar, Umar bagi salam, dia duduk, muazzin melaungkan azan. Dalam riwayat sebut jemaah di bawah duduk sembang. Umar duduk atas mimbar. Bila habis azan, Umar berdiri sampaikan khutbah, semua diam. Kata para ulama, kalau wajib jawab azan, mustahil Umar diam orang yang bercakap ketika dilaungkan azan sedang di hadapan dia. Dia duduk atas mimbar, ada orang bercakap depan dia. Orang muazzin sedang azan. Kalau wajib, Umar tak tinggal walau seorang. Semua kita kenal Umar siapa dia. Umar tengok seorang lelaki, Umar tak suka orang lelaki tawaf. Sama dengan orang perempuan dia tak bagi. Dia tengok ada orang pergi tawaf sekali dengan orang perempuan, dia pergi pukul orang tu. Itu Umar bin Khattab. Tak ada siapa dia takut. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi itu menunjukkan jawab azan tidak wajib, sebaliknya sunat. Akan tetapi mendengar khutbah wajib. Maka solat tahiyatul masjid, kalau situasi azan tu azan diperoleh. Tapi kalau kita azan di negeri lain yang ada azan Jumaat 2 kali, kalau kita masuk masjid ketika azan pertama, kita sunat tunggu terlebih dahulu untuk dapat jawab azan. Kenapa? Kerana ada kelebihan besar jawab azan. Apa dia? Siapa jawab azan, jawab seperti mana laungan muazzin, berselawat kepada Nabi, selepas itu kemudian membaca, minta wasilah untuk Nabi. Minta wasilah ni doa azan, bukan jangan minta wasilah tawassul tu pula. Minta wasilah doa selepas azan, Allahumma rabb hazihi da'wati tamah, sehingga ke akhirnya dia berhak mendapat syafaat Nabi SAW. Jadi kita tunggu terlebih dahulu jawab azan, habis azan kita berdoa, kita selawat ke atas Nabi, kita berdoa, baru kita tunaikan tahiyatul masjid. Itu cara dia. Tapi kalau kita pergi negeri lain, kita masuk ketika azan kedua di Kedah sebagai contoh, kita buat seperti mana diperoleh. Yang ni kita tak jawab azan lagi dah, kerana kita nak mendengar khutbah yang disampaikan oleh khatib. Kerana mendengar khutbah lebih besar, lebih penting berbanding jawab azan ketika berlaku pertembungan yang mana satu nak kena buat. Ada orang tengok jemaah, siapa dia budak ni, budak tak erti tu, biar pergi ke depa. Dia pernah kata kita apa budak ni tak erti adab, orang jawab azan terlebih, biar pergi depa. Nah, kita tak boleh tutup mulut orang. Tapi kita buat tindakan kita tu berdasarkan ilmu. Wallahu a'lam. Ada ke? Ada orang kata kita nak mengaji perbezaan pendapat ni, buat apa jadi penin je, kita mengaji satu ulama kata begitu-begitu sudah habis amat. Abang kat dia, hang buatlah macam tu. Pasal apa hang nak aku nak mengaji? Aku nak mengaji, aku nak tahu, aku nak pilih apa sebenarnya yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Kerana nak ikut, kerana aku nak mentaati Allah dan Rasul. Orang yang lebih mengaji dia tahu semua. Kata Nabi kepada Aisyah, wahai Aisyah, inna ajruki ala qadari nasawuki. Wahai Aisyah, pahala yang kamu perolehi menurut kadar kepayahan yang kamu hadapi. Orang yang lebih lagi mengaji, lebih dia dapat pahala lebih berbanding orang yang tak apalah, kami ikut seorang itu tambah taklid. Taklid buta lah tu. Ikut je. Orang tu kata apa, ikut. Yalah, kalau dia ikut ulama yang betul tak apa. Walaupun ulama betul tu, walaupun tak mustahil ada melakukan kesilapan, tetapi dia ulama besar, ulama betul. Risau kot sikap itu terbawa-bawa orang yang bukan ulama apa ikut macam tu. Ni zaman 1000 tahun lebih. Tak ada ke orang yang Nabi sebut akhir zaman nanti akan ada
orang yang sesat dan menyeru kepada kesesatan, menyesat kepada orang lain. Kalau itu cara fikir kita, ngaji seorang sudahlah, takut kot kita tersalah ikut, bimbang kita tersalah ikut, maka nanti kita akan menyesal di akhirat kelak. Kerana itu kita nak mengaji, kita nak baca, nak tengok pandangan para ulama. Kalau dia orang awam, kita tak kata apa. Orang awam dia kata, saya tak payah dah ustaz, kami nak tahu boleh tak boleh. Tak apa, kita habaq boleh tak boleh lah. Tapi orang yang nak mengaji ataupun ustaz tak boleh buat sikap begitu. Ustaz dia kena baca lebih setakat yang dia mampu, untuk setelah dia berusaha bersungguh-sungguh menyampaikan kebenaran kepada orang ramai. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Ya. Sekali lagi. Sah bagi orang yang tak sembahyang Jumaat, sah bagi orang yang sembahyang Jumaat tak dengar khutbah. Sah. Jumaat, khutbah itu syarat sah ibadah Jumaat itu. Jumaat mesti ada 2 khutbah. Sah bagi individu tu kalau dia sembahyang 2 rakaat, sah Jumaat dia, walaupun dia tak mendengar khutbah. Tapi dia, kalau dia sengaja tak mendengar khutbah, berdosa. Tapi Jumaat pada diri dia sah ke tak sah? Sah. Tapi dia berdosa. Bagi orang yang bukan sengaja, ada halangan sehingga dia tak boleh dengar 2 khutbah, dia masuk masjid, imam angkat takbir memulakan solat, dia tak berdosa. Solat khutbah dia sah? Sah. Dia begitu. Tapi khutbah yang didirikan mesti ada, Jumaat yang didirikan mesti ada 2 khutbah. Kalau di kampung, mana-mana kampung, tak payah buat khutbah lah, kita sembahyang terakhir Jumaat 2 rakaat, tidak sah Jumaat seperti itu. Dia mesti ada 2 khutbah. Nampak? Boleh faham? Ada perkara sah tetapi bersama dengan dosa. Sebagai contoh yang terlintas pada saya ni, isu sembelihan kan. Seorang dia pancung ayam, sebagai contoh nak sembelih ayam, dia suruh kawan dia pegang tengkuk seorang, pegang badan, dia ambil parang besar sikit, dia pancung putus. Sah tak? Boleh makan tak daging tu? Ayam boleh makan, halal. Tapi pelakunya asin, berdosa kerana buat begitu. Tapi haiwan tu sah, boleh dimakan, dia tidak bangkai. Begitulah. Sama juga dengan isu tadi. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Ya. Bolehkah kita membelanja atau menggunakan abuan, rezeki atau punca yang kita dapati, dan kita tahu bahawa punca pendapatan itu daripada sumber yang haram? Beginilah ceritanya. Ini kisah benar. Dalam 10 hari lalu ada hamba Allah, dia menang dalam perjudian dekat 10 juta. Sampai sekarang hidup dia dalam dilema, sebab dia tak tahu nak boleh ke tak boleh. Jadi nak kena orang malu. Jadi jumpa dengan satu kawan tu suruh saya hari jumpa, tak tanya boleh tak? Tak boleh, dia tak boleh guna. Haram dia menggunakannya. Bukan setakat kalau dia guna dia haram menggunakan, bahkan dia juga berdosa kerana masuk dalam perkara yang menyebabkan dia dapat benda haram. Dosa tu berkait-kait dosa. Dia dah dapat, ustaz, dia tak boleh guna. Dia kena pergi ke Baitul Mal, serahkan ke Baitul Mal duit itu. Dia kata duit ni tak halal, jangan pergi buang, tapi kembalikan, serahkan kepada Baitul Mal untuk duit itu digunakan untuk manfaat orang Islam keseluruhan. Kalau dia guna, dia buat benda haram. Dia dapatkan duit itu, dia telah melakukan perkara yang haram. Duit itu dapatkan dia berdosa, dia gunakan pula haram, semua haram. Mana-mana harta yang haram digunakan, fannaru aula biha, neraka lebih berhak terhadap perbuatan tersebut. Walaupun niat dia baik, walaupun niat dia ikhlas, tidak ada sesuatu perkara yang diharamkan oleh syarak, melainkan semua perkara itu mendatangkan mudarat, sama ada segera ataupun akan datang. Ya. Jawapan saya itu untuk orang tu. Jelas kan? Boleh. Katakanlah dia dah gunakan wang tu,
dia beri kepada keluarga dia, dia berdosa. Dia gunakan wang tu, dia berdosa. Tapi keluarga yang telah ambil wang tu, kalau bukan wang curi, kalau bukan wang milik orang lain, keluarga dia boleh ambil. Berdasarkan pandangan Al-Imam Al-Ghazali sebut perkara tu. Ada lagi beberapa tokoh di kalangan ulama kemudian. Ibn Uthaymin sebut perkara yang sama. Haram ni haram pada, nak sebut apa, saya ingat, kalau betul lah bahasa saya ni, transaksi yang pertama tu. Adapun yang kedua tu dia transaksi lain. Kalau dibagi kepada ahli keluarga dia menerima wang pemberian suami. Dia belanja kawan dia menerima wang belanja kawan fulan tu. Fulan tu dapat duit dengan cara yang haram, dia buat benda haram. Dia belanja kawan dia dapat duit dia itulah. Seperti mana Nabi SAW memakan daging pemberian orang Yahudi, sedangkan Yahudi Madinah tu dikenali mengamalkan riba. Nabi tak tanya, ni daging yang hang beri ni duit riba ke duit halal? Nabi tak tanya begitu. Nabi makan, sehingga Nabi diracun. Nabi pernah diracun oleh perempuan Yahudi kerana makan makanan yang diberi oleh perempuan Yahudi. Sedangkan Yahudi Madinah memang buat riba. Nampak? Tapi orang tu dia, kalau dia beri kepada isteri dia, kepada anak dia duit yang dia dapat haram, dia berdosa. Oh, kalau itu, jadi dia tak boleh kata, ustaz kalau saya dah dapat suku juta, saya bagi kat family saya. Tak boleh, hang buat dosa. Hak isteri bila suami beri, dia boleh ambil kerana dia ambil hak duit suami dia. Tapi suami dia melakukan dosa. Dia begitu. Mana satu saja Ustaz, mana pulang balik ke Baitul Mal? Pulang kepada Baitul Mal untuk dikembalikan kepada orang Islam secara keseluruhan. Dia tak ambil apa-apa kepentingan daripada duit itu, dan dia bertaubat, wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia jangan rasa sesiapa yang ambil duit haram, dia jangan rasa boleh selesai dengan hanya membina masjid. Tak selesai tuan-tuan. Duit haram ni, kalau dia duit haram ni macam-macam jenis lah. Kalau duit haram tu ada membabitkan kepentingan orang, hak orang, macam mana? Buatlah 100 masjid, tak selesai, tak boleh selesai. Di akhirat dia kena bangkit, dia kena jawab isu duit tu. Dalam hadis Nabi SAW kata, mana-mana anna rajulan, mana-mana orang lelaki, bahawasanya mana-mana orang lelaki yatakhawwaduna fi malillahi wa rasulih. Dia yatakhawwadun ni, yatakhawwadun ni asalnya seorang masuk dalam air, lepas tu dia gerak-gerak, dia kocak-kocakkan air tu. Jadi yatakhawwaduna fi malillah, dia masuk dalam menguruskan harta Allah dan harta Rasul, merangkumi harta diri dia, harta yang membabitkan kepentingan orang ramai. Sewenang-wenangnya dia guna. Kata Nabi SAW, walahun nar, dia akan masuk dalam neraka dalam hari kiamat kelak. Harta ni jangan main, harta membabitkan orang ni jangan main. Sebab tu janganlah, jangan masuk sebelah kaki kita dalam sumber yang haram. Jangan sama sekali mendatangkan masalah kepada kita. Warak dalam bab tu, dan kita yakin rezeki diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata para ulama, al-malu ghadin, atau lafaz dia, harta itu hari ni datang, esok tak ada, lusa datang, tulat, habis. Itu sifat harta. Kerana tu cari dapatkan harta dengan cara yang haram, dapat nak makan betul sempat, tiba-tiba kerugian, habis harta tu pergi begitu saja. Sedangkan kita telah melakukan dosa yang amat berat, datangkan masalah kita di akhirat kelak. Kerana itu sabar dengan apa yang ada, cari rezeki, minta kepada Allah, cari rezeki dari sumber yang halal. Wallahu alam. Ya, Ri. Seorang ayah telah mewakafkan tanah untuk bina masjid. Anak dia mai tuntut tanah tu. Anak dia tak tahu ayah dia wakaf. Wakaf, kalau ayah dia wakaf, wakaf ni maksud dia telah melepaskan pemilikan kepada tanah tersebut dan dia menyerahkan kepada Allah. Maksudnya dia serahkan tanah itu untuk digunakan untuk kepentingan orang Islam keseluruhannya. Itu tanah wakaf.
Bila dia wakaf ni maksud berhenti. Maknanya dia menghentikan penguasaan dia kepada tanah tersebut, bukan milik dia lagi. Bukan milik dia. Dia tak memiliki apa-apa kuasa. Maka mana kalau seorang anak dia tahu ayah dia buat macam tu, dia tuntut buat lagi, dia ambil harta wakaf, harta umat Islam keseluruhan. Melainkan kalau dia kata tak, ayah saya tak wakaf, itu dia dengan Allah lah. Dia begitu. Kalau nak buat tuntut, dia kena ke mahkamah lah. Sebab tu kadang-kadang orang wakaf ni kita nak pesan juga, bila wakaf jangan dia rasa wakaf tu dia punya. Orang nak kuasa, orang tak boleh, hang kena ikut aku, harta ni aku, harta hang pasal apa, hang tak ada kuasa dah kat atas harta tu. Harta tu harta wakaf. Begitulah. Cuma kalau ada kes tu berlaku, kita kena dengar lah apa anak tu kata. Kalau anak tu kata ayah saya yang bagi tahu, dia tak wakaf tanah tu, dia bagi ketika perlu sahaja sebagai contoh. Ada orang macam tu, orang tu dulu. Saya sendiri pernah ada seorang haji lah, tuan haji, orang bagus, dia habaq kat saya, dia tak wakaf tanah, tapi dah tak ada tempat nak buat bangunan, diizinkan lah. Saya buat bangunan atas tanah wakaf. Tanah dia tak milik dia, tanah tu milik dia lagi, tapi dia benarkan bangunan dibina di atas tu disebabkan orang perlukan bangunan. Nanti ni hampa dah lama nanti hampa fikirlah macam mana nak buat, tapi aku izinkan hampa guna tanah aku. Benda-benda macam tu perlu kepada penyelesaian yang susah lah, tapi kena faham betul-betul maksud pemilik sebenar. Kita tak boleh juga ambil mudah sehingga kita mengambil hak ahli waris. Tak boleh pula mengambil mudah dalam arti kata menafikan wakaf yang benar-benar telah diwakafkan oleh pemilik asal. Ini semua benda-benda yang berkait dengan harta kena buat betul-betul. Kena buat betul-betul. Wallahu a'lam. Seingat sekadar itu saja, mudah-mudahan ada manfaat. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.